Abang minyak rambut kan. Nampak smart lah. Tak payah nampak masa lepeh. Taklah. Dia kata ais lekeh you. You guys. Dia kata ais lekeh. Mangga ke pelam? Pelam apple ke apa ni, musang. Bismillah. Ui, panas. Abang nak pergi ambil orang rumah abang dekat kampung. Dah lama dah abang hantar dekat sana. Dah hampir 24 jam. Jadi abang nak ambil dia. Adik ipar abang buat ambil job, buat laksa untuk dia kahwin kan. Jadi tak tolong orang rumah abang. Jadi abang hantarlah dia kat sana. Ini abang nak ambil dia balik. Rindu sangat. Dekat Kampar kita bawa gerak daripada rumah 3.13. IPD baru. Hitam hujan. Abang nak masuk highway. Nak ikut highway. Tapi abang punya touch and go, kat touch and go tu ada kat orang rumah. Depan tu tengah jam. Tak tahu pasal Roblox ke accident ke tak tahu. Aduh, ingat Roblox ke apa, buat jalan. No. Sekarang ni abang dah sampai Temu. Tadi abang ada singgah dekat satu masjid ni. Tu sebelum Temu tu. Kalau daripada KL, dia sebelah kanan. Yang uniknya masjid ni, dia sediakan makan kepada musafir. Dia ada sediakan makanan, minum. Lepas tu dia punya meja macam kedai lah, macam kenduri kan. Lepas tu ada lengkap dengan mainan, apa ni, taman permainan, tempat kau nak chill. Ada apa orang panggil tu, kursi-kursi batu tu kan. Lepas tu parking dia luas. Ada pentas. Pentas lah, pentas kalau kau nak buat event apa-apa kan, adalah pentas je. Lepas tu masjid dia selesa. Selesa. Aircon lah. Masjid selesa, besar. Jadi korang kalau nak datang, dia, abang tanya brother tu tadi, dia kata makanan tu ada, diorang buat Jumaat, Sabtu, Ahad dan cuti umum. Korang datang lah time tu. Tadi tapi abang datang tadi pun dah pukul 5, dah waktu asar. Jadi makanan dah tinggal sikit lah ada tadi. Abang pun dah kenyang dah, tak adalah abang nak makan. Pengurusan masjid dia abang respect. Meneruskan perjalanan ke Kampar. Sampai dekat Pekan Kampar.
dah sampai dekat rumah adik ipar abang. So nak ambil bini abang. Dapat bini. Saya nak buka bagus. Oh, tarik. Besar kan kawasan rumah ni. Dia rumah dia kecil je, tapi lah dia punya laman dia besar. Aduh, nak pergi belakang malas pula sebab kemuncuk banyak. Gila. Aduh, dekat. Aduh. Yang belakang dia. Oh, besar. Ini kalau tambah rumah ni. Dia taman lah, tapi taman lama. I got my wife back. So I'm so glad to have her in my life. Almost 24 hours I'm not apa ni? Hampir 24 jam je saya ditinggalkan keseorangan. Sekarang saya dah ambil dia. Why border? Kita heading back to Tanjung Malim. Heading lah. Heading lah. Heading. Bukan heading. Kita heading back. Heading tu bukan menyembunyikan ke? Heading. Kita heading lah. Tak apa, nanti kita check dekat heading kan? Heading. SEA. SEA lah. Kita heading back to Tanjung Malim because tonight I have work to do. But I want to singgah mama. I want to pekerja teh tarik first. Teh tarik. Okay. Yang kau punya. Stay tuned. Bayang perasaan. Sudah. Tapi bila tadi abang minyak rambut kan, nampak smart kan? Tak payah nak bayar selekeh. Tak lah. Dia kata air selekeh you guys. Dia kata air selekeh. Ni. Saya kata Adik. Isnin tu kena potong kuku rambut. Rambut kan potong panjang kan? Habis potong rambut. Nanti potong rambut. Hari Ahad. Adik makan apa? Nenek tak. Ada makan sikit. Pakai dapat.